Hey guys, aku nak cerita korang satu berita yang amat penting. Bagi korang sebagai penerima STR. Bila cerita pasal penerima STR, of course korang akan terima SARA. Sesiapa yang kat luar sana sebelum ini dapati bila korang lakukan, orang kata semakkan SARA korang yang bagi kategori isi rumah keluar daripada kepompong data IKASih. Tapi pada April ini, berkemungkinan ada di antara korang akan, orang kata, dapat RM200 bagi kategori isi rumah. Daripada RM100 yang korang dapat, mungkin turun tahta, lepas tu dia naik tahta pula. Okay? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku akan baca FAQ dan terangkan kepada korang semua supaya korang faham apa yang akan terjadi pada bulan April nanti. Okay, kat situlah ada segelintir daripada korang sebagai penerima STR yang akan dapat SARA daripada RM100 sebulan yang sepatutnya korang akan dapat, korang akan naik tahta. Okey, daripada 100 jadi 200. Jom kita baca paparan ini. Seperti mana rujukan, okey, daripada pihak SARA sendiri melihat kepada data IKASih korang, okey, sehingga 31 Oktober 2025. Okey, itu tidak apa sebab dia akan rujuk kepada data sehingga 31 Oktober 2025. Okey, dan atau dia ada beritahu kat sini pada tarikh data semakan berkala. Bila sebut berkala itu yang kita turun dekat sini, kita lihat paparan ini. Okey, sinilah dia akan beritahu semakan rekod IKASih akan dibuat secara berkala terhadap penerima sedia ada STR yang tiada dalam rekod miskin tegak ataupun miskin IKASih dengan ketetapan seperti berikut, iaitu data IKASih sehingga 31 Januari 2026. Layak SARA 2026 mulai Januari 2026. Of course, korang akan dapat RM100. Tetapi di situlah dia akan lakukan semakan berkala. Keputusan kerajaan dan pembayaran adalah pada April nanti, 2026. Okey, di situlah ada segelintir penerima STR, SARA juga akan dapat. Okey, kalau kita lihat dekat sini, mereka sebelum ini dapat 100 dan lepas ni diorang akan naik tahta. Okey, jadi RM200 termasuk dalam kategori miskin, tegah dan miskin. Okey, 200 pada April nanti. So, benda ini berkala. Okey, macam mana tadi kita tengok paparan itu pada peringkat bulan April dulu. Lepas tu nanti akan menyusul kepada bulan-bulan yang seterusnya. Bukannya bulan April, Jun, tengok kepada paparan yang tadi aku ada tunjuk. Okey, tapi macam mana pun, okey, korang, ya bagi mereka yang mungkin penerima sedia ada sebelum ini turun tahta daripada sepatutnya ada dalam miskin tegak dan mereka akan lakukan semakan ini dan dapati, okey, sehingga 31 Januari dapati pada bulan April itu, okey, korang sebenarnya layak. Di situlah korang akan dapatlah manfaat, okey, RM200 sebulan pula. Faham Faham tak? Faham ke tak? Komen kat bawah. Faizwan, Assalamualaikum.